Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Abdullah, Guru Besar SK Raja Perempuan Mazwin, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua guru, staf, kaki tangan sekolah, anak-anak didik serta semua ibu bapa dan komuniti setempat. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih buat semua pemegang taruh yang sentiasa menyokong semua agenda sekolah demi kemajuan dan kemenjadian murid. Ini bertepatan dengan hasrat yang ingin dicapai melalui Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 menerusi teras kelima, iaitu mempergiatkan sinergi antara institusi pendidikan KPM dengan semua pihak berkepentingan. Akhir kata, buat anak-anak didik kesayangan, hayatilah erti sebenar Aidilfitri agar kita sentiasa mensyukuri dan mengekalkan silaturahim dalam kemeriahan menyambut Aidilfitri. Semoga semua amal ibadah kita diberkati dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kami warga SK Raja Perempuan Mazwin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami, warga SK Raja Perempuan Mazwin, dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Allah